Okay guys, bersama saya Saiful sekali lagi dan dalam video ni kita akan tunjukkan kat korang tutorial cornering. Jom kita layan. Guys, seperti yang korang minta untuk buat tutorial cornering, hari ni saya cuba untuk buat dan saya akan dibantu oleh Faris. Lambai sikit kat kamera. Jadi, okay, boleh duduk atas motor lah. Saya akan tunjukkan kat korang cara-caranya. Okay guys, setiap rider dia mempunyai berat badan yang berbeza dan juga fizikal yang berbeza. Jadi pertama sekali korang kena duduk di atas posisi yang korang paling selesa. So macam Faris dia duduk di atas posisi yang paling dia selesa lah. Kedua yang perlu korang buat, korang tak boleh duduk di atas posisi macam ni. Korang kena tunduk sedikit. Okay, Encik Faris tolong tundukkan sedikit. Okay, sekiranya sebagai contoh kita nak ambil corner ke bahagian kiri. Alright, ke bahagian kiri. Jadi posisinya adalah, tunjukkan sikit Encik Faris. Okey, macam ni. Yang pertama, kepala ataupun helmet mestilah keluar daripada windshield. Alright, kalau korang tengok posisinya adalah keluar daripada windshield. Posisi yang kedua, bahagian tangan kanan. Cuba berada di posisi tangan yang ni. Posisi tangan ni grip kepada tank. Alright, korang tengok posisi yang ni dia grip kepada tank. Kalau tank kecil, okey lah. Tapi kalau tank lagi besar, lagi sedap sebenarnya. Itulah grip dia. Okey, posisi belah kiri, tangan belah kiri pula seperti macam ni. Tak nampak kan? Kita tengok dari sini. Alright. Macam itulah posisinya. Perkara yang ketiga adalah mata kita. Mata ataupun helmet. Apabila kita nak mengambil corner ke bahagian kiri, mata mestilah pandang ke arah jalan raya. Alright. Bukan di hadapan, tetapi ke bahagian yang corner yang kita nak ambil. Tunjukkan sikit Encik Faris. Sebelah mana? Yes, ke sebelah sana. Bukan ke depan, bukan bahagian depan, tetapi corner yang bakal kita ambil. Tujuannya adalah kita nak tahu bahagian mana selekor yang tajam, braking point, dan juga kelajuan, speeding. Daripada situ kita tahu berapa kita nak speed, braking point dekat mana, situ semua kita tahu. Alright. Kita beralih ke posisi kaki. Bahagian kaki kita, hujung kaki kita tu mestilah kita letakkan di atas tempat furis seperti begini. Bukan bahagian tengah dan juga bukan bahagian belakang. Tunjukkan cara yang salah. Macam tu bukan, dan juga depan sikit. Itu pun bukan. Alright. Posisi macam ni adalah posisi yang bahaya. Posisi yang betul, tunjukkan. Yes, inilah. Kenapa posisi macam ni? Sebab kita senang twist. Twist sikit kaki, twist. Ya, nampak? Ia mudah untuk twist. Alright, itu adalah posisi kaki Ya, seperti itulah posisinya. Okay guys, posisi untuk kaki belah kanan adalah sama Adalah sama. So kita tidak dibenarkan lagi untuk menekan brake. Alright. Semasa cornering adalah dilarang menggunakan brake. Semasa cornering kita hanya gunakan engine braking untuk slow down the motorcycle. Alright, posisinya adalah seperti ini. Kita tengok ke posisi bahagian belakang pula Posisi bahagian belakang adalah seperti ini. Kalau korang tengok, bahagian kita punya belakang, kita hanya keluar separuh. Dan kita masih lagi grip di atas motor di bahagian kanan. Dan keluarnya adalah seperti begini. Alright guys. Kita cerita pasal braking. Braking, di manakah braking point? Sebelum menyusuri corner, tengah corner ataupun selepas corner? Braking point ni sebelum kita nak masuk corner tu kita siap-siap lah. Gear yang sesuai, Yeah. braking yang kelajuan yang sesuai sebelum kita masuk corner. Kalau tidak, itu
tu yang akan jadi overshoot dan sebagainya lah, bahayalah. Oh. Jadi tadi Encik Faris cakap braking sebelum masuk menyusuri corner. Gearing pun sebelum menyusuri corner. Jadi semasa corner tu kita just fokus pada throttle sahaja. Alright. Perkara yang terakhir apakah yang orang selalu tanya, bang, kita nak cornering ni macam mana? Apakah ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu dulu sebelum kita menyusuri corner? Jadi saya akan di-assist oleh Encik Faris. Okey, Encik Faris, perkara apakah yang perlu kita lakukan sebelum kita mula melakukan cornering dan suka untuk bermain cornering? Right. Dia ada 3 perkara. Yang pertama, kenal diri kita, kenal diri kita macam mana. Okey, yang pertama kenali diri kita lah. So apa yang dimaksudkan dengan kenali diri tu? Diri ni kita tahu tahap kita kat mana kan. Macam kita baru nak belajar corner, jangan ikut follow yang pro kan. Longkang juga. Oh, maksudnya kenali diri ni kita kena dah tahulah limit kita kat mana. Betul. Dari situ kita improve kan. So perkara yang kedua? Yang kedua, kenali motor kita. Okey, apa dimaksudkan dengan kenali motor? Motor ni kena ingat first tayar kena tukar. Safety first. Ini ada juga yang main corner tak pakai apa, macam bahayalah kan. Kalau jatuh. Lagi selain tu, tayar, and then apa lagi perlu kita ambil berat? Tayar. Ya. Lagi? Brake penting kan? Brake penting. So ada setengah rider braking tak berapa nak cengkam pun, ataupun mungkin brake pad dah habis still nak main cornering. Satu benda yang sangat bahaya. Sebab bila kita high speeding masa nak masuk corner, kita kebanyakannya main hard braking hard braking sebab kita tengah speed and then kita drop gear, hard braking dan baru masuk corner. Jadi braking salah satu benda yang penting juga. Yang ketiga, rantai rasanya. Betul Encik Faris Betul. Rantai rantai pun main peranan penting juga Okey, perkara yang terakhir tadi 3 kan. Tadi yang pertama kenali diri, yang kedua kenali motosikal, yang ketiga? Yang ketiga kenali jalan. Kenali jalan main nak corner kan. Contoh dekat Bukit Tinggi, kita kena jangan purpose ikut orang terus nak sesah, bahaya. Kita tahu braking mana tu yang banyak overshoot dan sebagainya lah, bahayalah. First kita kenal dulu kan, bawa santai, ambil feel dulu kan, kenal jalan corner macam mana besar, mana tempat breaking point, mana speeding, mana ni, baru kita sesah kemudian. Maksudnya kita kena mengetahui jalan tu dululah. Jo, kalau macam tu, kalau kita pergi satu tempat yang kita tak pernah tahu jalan tu, jangan dilarang untuk kita terus sesah bahaya. Okey guys, tadi Cik Faris bagi tahu 3 perkara kenali diri. Betul tadi? Kenali diri, kenali motosikal dan juga kenali jalan. Itu adalah perkara yang basic lah. Lepas tu okey guys, saya rasa itu saja. Terima kasih Encik Faris kerana assist saya dalam tutorial cornering. Okey, kita nak mention kita berdua bukannya pro bukanlah pro ataupun bukanlah hebat. Ada ramai rider-rider yang bagus. Kita hanya kongsi apa yang kita tahu, apa yang kita rasa. Saya pun newbies, Faris pun newbies. Kita just share pengalaman. Mungkin viewers yang tengok ni pun ada yang lagi bagus, lagi power, dan mungkin beberapa perkara yang kita cakap tadi mungkin ada yang tersalah ke apa, korang just boleh komen kat bawah, boleh perbetulkan, sebab ini kita sharing bersama-sama sebab kita bermain motor adalah suatu benda yang agak bahaya dan juga boleh harmful pada diri kita Okay, terima kasih Encik Faris kerana assist saya. Alright guys, don't forget to subscribe, like, share, komen dan sebagainya. We see you all guys in the next video. Alright, bye-bye.